Sebab the first teaser untuk Keluang Man ni very good. Best. Tapi dah macam ada something wrong dengan... Guys, so trailer terbaru Keluang Man dah keluar. Tak tengok lagi ni. Blind reaction. So kita check lah sama-sama. Jom. Official trailer. Kita mula dengan benda pertama yang awak ingat. Payah doktor. Buat apa doktor nak dengar cerita orang gila kan? Bohan, awak tak gila. Awak sakit. Nasty style. Social warna Dah lama aku pendam benda ni. Sampai satu masa, aku lupa siapa aku. Tapi, aku takkan lupa apa yang dia dah buat. Aku dibesarkan bersama-sama Syamsi. 3 jaga 3. Tak sangka, Syamsi pembela. Dah banyak kerosakan dia buat selama ni. Kerja Keluang Man tambah Syamsir. Miro Aiman. Semua orang ingat kau dah mati, Boran. Kau dapat peluang start balik. Lepas tu ini agak balik. Dah sampai masa untuk awak putuskan siapa awak sebenarnya. Aku Borhan. Aku Keluang Man. Kalau kita tangkap Keluang Man, orang awam akan keji kita. Dia bagai seorang pahlawan. Yang jadi pembela pada yang tiada upaya. Itu bukan cerita Batman ke? Itu bukan lagu ke? Yang menjadi pembela. Okay. Alright. Okay. Jap. Okay. Kita tengok sekali lagi lah. Tak, macam perasan something. Ya. Kita tengok sekali lagi, okay? Kita mula dengan benda pertama yang awak ingat. Payah doktor. Buat apa doktor nak dengar cerita orang gila kan? Bohan, awak tak gila. Awak sakit. Something's wrong with... Lama aku pendam benda ni. Sampai satu masa, aku lupa siapa aku. Tapi, aku takkan lupa apa yang dia dah buat. Sebalik topeng. Aku dibesarkan bersama-sama Syamsi. 3 jaga 3. Tak sangka, Yelah, Syamsi ada. pembela. Dah banyak kerosakan dia buat selama ni. Kerja Keluang Man tambah Syamsir. CGI, man. Semua orang ingat kau dah mati, Boran. Kau dapat peluang start balik. Lepas tu ini agak balik. Dah sampai masa untuk awak putuskan siapa awak sebenarnya. Aku Borhan. Aku Keluang Man. Kalau kita tangkap Keluang Man, orang awam akan keji kita. Dia bagai seorang pahlawan. Yang jadi pembela pada yang tiada upaya. Itu bukan cerita Batman ke? Okay guys, okay. Alright, okay. Sabar, okay. Okay, ni apa yang aku nampak lah, okay. Aku dah keluarkan video dekat ML Studio yang aku sangat-sangat menanti filem Keluang Man ni kan. Sebab the first teaser untuk Keluang Man ni very good. Best. Tapi dah... macam ada something wrong dengan mulut dorang and CGI. Api CGI. Guys, okay, right. Just nak cakap dekat Astro Shaw, I'm looking forward to this film sangat-sangat. But please tell me yang ni bukan final product ni. The visuals yang ada dalam trailer ni is not the final product. Please, tolong sangat-sangat. Sebab tak lama dah, sebulan je lagi. So,
Itu just my opinion, pendapat aku. Korang dah tengok belum trailer ni? Kalau korang dah tengok, cuba korang komen kat bawah apa perasaan korang, apa feel korang. Dan kita jumpa di video yang lain. Assalamualaikum, bye-bye. Risau mat.